Hello, welcome back to Aesthetic Club TV. Hari ini kami berada di Optimum Fit at Petaling Jaya. Let's go. Okay, so right now we are at area cardio lah dekat sini. All of the treadmills. And then dekat belakang ni pun ada juga untuk cardio punya section. So memang besar gila tau. Sebab dia from there sampai korang pusing sini. Sini pun ada lagi treadmill. So tak payah nak berebut-rebut nak tunggu ke apa, tak payah. And then sini pun ada lagi. This one is the bicycle area lah. Next place yang kita ada dekat sini is the lounge area lah. Cantik gila. I suka dia punya vibes tau. Dia macam feeling-feeling luar negara sikit lah. Dekat dalam pun tadi I tengok sekejap kali imbas. Sumpah lawa gila. Sini pun lunch area untuk korang tunggu and anything ke apa ke. Now, jom masuk dalam. Inilah part yang ditunggu-tunggu. Let's go. Korang semua besar gila. I suka. I love dia punya, you know, the environment. Suka. Korang pernah tengok tak Bali punya gym certain ada macam vibes Bali sikit cuma tak ada pokok-pokok rimba ke apa, tak ada lah Jom kita tengok dia punya faces area, all the machines and equipment. Jom. Kalau korang perasan ni tengah mirror selfie, korang tengok atas sebenarnya apa. Ni sebenarnya toilet tau. Toilet dia dekat belakang ni. Ni washroom for female. Di sini toiletnya. So kalau mana yang tak puas hati nak mirror selfie kat sana tiba ramai orang, kat toilet pun ada bib besar tau. This one side is for lelaki punya toilet lah. As the manager told us, diorang baru saja open a few days. Untuk korang yang nak pergi sini, rasa macam tak nak crowded place ke, korang boleh datang sekarang. So memang tak ramai orang lagi pun. Korang datang ni pun like ada 3-4 people macam tu je. So next station, this one untuk yang suka buat Hyrox tinggi tu, all of the functional training ada dekat sini juga. Tengok korang dekat sini dia memang, I rasa cermin dia besar gedabak gila. Memang tak payah gaduh ke apa. One more thing, ni sangat bagus I rasa jarang gym nak ada surau. So untuk korang yang macam rushing kan, balik kerja tak sempat nak balik kat rumah ke apa, anything, si diorang sediakan. So I memang love gym ni. Kita memang surau tu pertama lah kan. Ini tempat-tempat kalau korang nak buat functional training lah. Diorang punya all of the equipment. Kalau korang nak buat squat wall ball tu pun ada. Okay, now bahagian yang paling kita favourite lah, yang paling kita suka is the squat rack. So banyak gila korang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I rasa ada dalam 7 squat rack. Dekat sini memang dia punya tema tak payah nak bergaduh. No fighting. So dekat sana ada Smith machine juga. Tapi Smith machine dia I rasa ada dalam ada 2 je squat rack dia yang banyak. I tak pernah guna machine ni. Dan ni lagi kita try guna. Yang ni machine ni I pernah guna dekat Hammer Pro, tak silap. So untuk korang-korang yang nak buat chest press sebut tu, ada 3 1, 2, 3. And then belah sana pun ada juga untuk bahagian leg. Macam menarik ya mesin ni sebab berapa banyak punya padding kat sini. Gitu. Very the support korang punya belakang Bagus-bagus. Another favourite thing yang tak payah nak bergaduh. Korang tengok betapa panjang gila. Dia punya alah, tension lagi. Semua panjang daripada sini sampai hujung sana. Sedepa taklah sedepa, berdepa-depa lah cerita dia kan. Hari ni I punya workout adalah leg day, tapi kita fokus on quads. Kita tak banyak main dekat glutes lah. Glutes nantilah hari lain pula. Okay, so let's go. Another one good thing yang I rasa kalau korang workout kat sini, it is very comfortable. Sebab dia punya machine semua memang ada space tau, jarak-jarak. Macam korang tengok kat sini, tak adalah macam rapat-rapat sangat kan korang nak workout dengan orang lain, bau dia punya ketiak ke peluh masam semua tu. It is very comfortable. Lagi-lagi for women lah kalau korang nak workout kat sini. Perkara pertama sekali sebelum nak workout, apa yang penting, kita punya warm up. So korang tolonglah wajib buat. This is to avoid segala injury in the future. Done with our warm up. Takes around 5 to 10 minutes lah. Warm up ni kalau boleh korang buatlah lebih sikit. First exercise kita hari ini, macam I mention tadi, hari ni memang kita fokus hanyalah untuk
quad sahaja bahagian depan ni. Kita akan buat barbell squat. Kita akan buat 3 set dalam 8 to 12 repetition lah. Jom. So, first thing first, korang setting dululah korang punya ketinggian. So, saya nak bagi tahu untuk beginner kat luar sana, kalau korang first time baru main gym, saya nak bagi tahu benda ni 20 kg. Setting dulu, ikut korang punya ketinggian. Untuk bau, saya rasa ni memang dah setting untuk I ni. Diorang memang dah tahu VVIP nak datang kan, which is me. So, dah siap tersedia untuk I lah. Tak lah, korang gurau je. Sesuai for me. Oh, sorry. So, you guys put here. So, kita buat without weight dulu. So, without weight meaning this one hanyalah 20 kg sahaja. Another good thing pasal gym ni, I sangat love. Kita sangat suka ya benda ni. Tempat dia beraircon je korang. So kalau macam korang berpeluh masyam-masyam, masih selesa lah sebab beraircon. Ketipkan dia. Masuk. Push. Inside. Okay. Make sure cara nak guna benda ni. Lepas dah setting semua, sini dekat sikit garisan dia. Garisan dia dekat sini letak dekat tengah ni. Your hands, jari tu, finger, setting kat mana dia punya line. Okay, dan betulkan kaki. Okay, kalau nak buat glutes, besarkan sikit lah. Tapi hari ni kita quad focus. So, like this je. Kita letak another plate. This is 10 kg. Pasang benda ni je dah mengah memerlukan tenaga. Sebab itulah pentingnya untuk buat functional training. Stamina tu pun penting. Uish. Penat nak masuk. Okay. hari 30 Syawal dah habis. Lemah rendang ketupat dah tak ada. Dah bagi exercise belum? Our second exercise untuk hari ni, kita akan buat leg extension. Korang boleh tengok nama dia dekat atas ni. Leg extension. Cara guna dia kalau tak tahu. Tapi tu lah, kadang ada gambar ni pun kita still tak faham kan how to use this machine. Kalau macam I ni pendek, kedepankan sikit. Okay, and then duduk je macam biasa. Second thing, untuk leg pack ni, macam mana nak setting dia, korang boleh tarik. Ikutlah paras korang punya kaki tu nak sampai mana. Last thing, korang punya weight, kesiasaan nak pakai yang mana yang korang mampu. So, kita try 23 first. I know why your mind is so dishonest. I see you and I fucked up like before. I'm surprised the 45 is loaded. You're really trying to blow my brain tonight. Fucked up on a Saturday. So, we have finished dengan leg extension. Kita pergi sebelah. This is our exercise kita. Leg press. Okay. Kalau tak tahu, saya cakap kat atas ni ada nama dia. Leg press. Actually, machine leg press ni, dia ada dua jenis tau. So, kalau yang saya tengah pakai ni, kita pakai yang kabel punya lah. Jenisnya macam ni. Another machine leg press, kita akan menggunakan plate. Naik, kita dah sampai set yang akhir sekali. Kita move to another machine. Okay, so kita akan buat BSS. BSS tu apa? Bulgarian Split Squat. One of I punya favorite exercise kalau I nak buat glutes dan juga quads. Machine ni nama dia Squat Lunge. Cara nak guna dia, ini dia untuk kalau korang nak guna one by one lah, bukan dua-dua kiranya. So korang boleh unlock. Macam I nak guna dua-dua, I akan lock. So this one untuk setting. Kaki korang dah letak kat mana. So I kena letak like this lah kaki I. Support. Next, korang boleh letak weight dekat tepi ni. Tangan ni ambil. Nak belah bawah boleh, belah atas pun boleh. Okay, ambil dulu. Setting dulu kaki korang. Then, satu kaki letak belakang. Pemandangan kita nak target kita punya quads hari ni. So, badan straight je. Okay, now hold up.
Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, Saya korang take 5. Aduh. So, we have done leg day untuk hari ni. Selalunya, benda last kali yang I buat untuk every I punya exercise adalah I akan buat stretching. Sebab kita pun banyak guna kita punya bahagian back kan. So, stretching tu penting. And then, another thing is, korang kat sini boleh berlari-lari sebab dia macam ada bulatan besar. Alang-alang. So, korang rasa boleh pusing satunya. Kalau rasa tak nak berlari berpanas-panas di luar, anda boleh berlari di dalam ini ya. That is all. Itu saja untuk hari ini. I harap video kita orang ni membantulah untuk para wanita di luar sana, lagi-lagi yang beginner, untuk menggunakan equipment dan mesin-mesin yang ada dekat gym ni. Sambil I buat workout, sambil tu I tunjukkan tutorial. Korang yang tengok kita orang punya video ni, apa pendapat korang about this gym? Buat penonton di luar sana, korang jangan lupa subscribe kalau korang nak lagi any exclusive video. And then terima kasih sebab dah setia follow on our TikTok, Instagram. Nantikan untuk next exclusive video dari kami. I will see you guys in the next video. Bye!